Alright, kita nak teruskan lagi pencarian bakat baru, penyampai baru era. Kita berada dekat Aswara. So, hari ni saya dengan Bos Dan dan juga Dania. So, kita nak mencari bakat-bakat yang boleh dicungkil, bakat-bakat yang boleh digelap. And for sure untuk menjadi pelapis dekat era. Aswara, here we go. Let's go! Halo guys, bersama saya lagi Nisa Fong dalam segmen Cinggu Era. First topik iaitu kenapa lelaki kena bayar makan. So kalau macam ni kita dah tahu dah. Era Muzik Etik ini bersama dengan Ad di jam yang seterusnya. Okey guys, hari ni Ad nak cerita. Kenapa 4 tahun tu, 4 ke 3 tahun macam tu, kita kena melalui PKP tu. Kalau tak, saya somebody dah sekarang ni. Lah, tak ada. Saya tak ada mak ayah, saya tak ada adik-beradik. Saya memang lahir dekat sini, dekat tepi jalan, makan pun tak makan. Dengan teguh iman di dada, saya teruskan solat di waktu itu. Sampailah saya bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo geng, Assalamualaikum. Kembali lagi ke Petang Era bersama Rini Rudi. Okay guys, so petang ni Rini akan temankan korang sepanjang petang di Petang Era dengan lagu hit yang terbaik hanya di Era Music Hit terkini. Tun tu ada, tun. Thank you. Macam awak dah biasa. Kalau saya tak datang audition, saya Confidence, very confidence, yes. Thank you. Apa yang juri bagi tahu, alhamdulillah saya dapat pujian. Terima kasih sangat dekat Radin dengan Dan sebab puji saya. Katanya saya ada suara yang boleh menjadi penyampai radio. Kita tak tahulah macam mana. InsyaAllah kalau ada rezeki saya akan menjadi penyampai baru di Era. Terus kembali dengarkan saya di 103.3 frekuensi Era di Lembah Kelang. So topik kita hari ni, hujung minggu ni, lepak mana. So kita di dalam kontes siapa yang boleh jawab boleh menang tiket Ernie Zakri. Hari ni je. Dan awak kena explain kenapa orang kena menang tiket. Sebab Ernie Zakri akan buat konsert. Apa nama konsert dia? Bila konsert berlaku? Kat mana konsert dia berlaku? Okay, benda tu penting. Penting as a knowledge for the listeners untuk acknowledge benda tu. Tapi not bad. Ya. Go on. So kenapa saya nak try radio hari ni? So first of all, saya try satu sebab minat. Dalam dunia radio ni passion saya. Saya rasa macam sebab family member saya pun ada yang bekerja under radio. Dan dulu saya pernah intern di sebuah stesen radio. So saya rasa macam aku rasa aku boleh ni dalam radio ni. Liverpool baru saja ditumpaskan oleh gegasi Manchester United. Dengarkan matahari. Sabar. Bukan suruh orang nyanyi. Saya tanya je. Alamak, tanya je. Mix Veggie kat korang. Saya Sorry tak. Kita kena dapat dengan bos. Okay. Esok ada Asian Summit. So dengar cerita banyak jalan akan ditutup. Itulah you, masalahnya aku pergi kerja naik motor you. Aku tak ada hal sangat, tapi jiran-jiran aku mengadu. Anda bersama saya, Satya, dalam rancangan Seronok Pagi Ini. Kita tengok dia yang paling best. Ringgit Semak, what the rock is cooking. Tapi kalau sekarang, tak best. Kita akan bercakap ulas sikit tentang naib juara Talk to My Manager 2025 iaitu Talita Shuaib. Jadi, kita tunggu keputusan. Abang, saya tak boleh lah. Saya tak ada skrip. Kita tunggu keputusan pada petang. Saya tak boleh. Sekejap. Boleh lagu elok? Lagu lah. Okey, jom. Nak dengar sikit. Suka dan duka